Yange, kawan Manjara. Aku salah. Mengale kah? Judul lu dah bayar. Tak main judul kah? Dah lah paduk lu. Ayam you mahal gini nak. Kamu pilih mahal yang nak. Dulu. Ini mahal yang dah. Mungkin mahal yang sejudan deh. Itu you nak adur. Mungkin mahal yang dah. Astagfirullah. Betul pulang ke tangga. Alas kata. Lah jepuk kau nak salah lah. Lah. Kawan lu tak ngaji lah. Lah. Bacang. Kawan Den. Ada dari yang mak. Pek semua ngaji pe. Kawan kelas 1, kami lagi kelas 6. Ikut aja lu. Sedikit nak. Juga. Ini udah mau bano tu gua. Jorong. Nak dia jalan ngaji. Kalau jauh dengan kamari ya. Kami dah tipu ah. Mau bano. Dah busure ang bang. Pula. Ang kadang babang kadang bang lah kadang bang lah kah. Sudah enak tu dah. Serang udah. Kalau ikut satu ang. Enggak yang kelas 6. Kalau ada ikut satunya senan. Lain. Pulang ni ko. Dan apa selang ke nunggu Pak Jorong dan nak apa hafalannya. Kayak. Dan apa hafalannya kita? Oh. Apa? Itu hafalan ada. Ha? Sure ang mana. Itu dah apa nan si ayat tu nak pek dan dah. Dan apa? Sabar tu dah. Apa? Tabah. Tadi yang dibolai. Yo, jarang. Sebenarnya Pak Jorong cakap ngaji kah? Badan bentuk dia mau dari kul, dia lain tentu ya kamu seketik yang. Yo kasado lah Pak Jabatan Jorong bambi. Guru ngaji bambi lah piteh pun dari kaming. Yo tu dan di mana kita masuk di dan tu ha. Kan elok tujuan yang majang seorang piang tangka sado. Yo orang. Saya serius seorang kamu ngaji. Dah lain orang. Hamdar. Handai masih serius ngaji. Ni nak main-main saya. Kau nang turun. Ang ada. Yo orang. Ang yang kau majaja nak kecil-kecil koko salah kerajo. Tak ada lah macam salah. Dah makan dia bang ngaji Pak Jorong mah. Lain tak ada ya jangan nanda badar. Petih. Petih lah kerak badar. Badar. Mana Pak? Tadi. Kata memang. Tinggal anak kecil-kecil tu mengada tak perlu duduk asal kemari. Lain sudah apa tak lain apalah. Yung apa masuk siko kedua siko samuin tak nyari. Ilmu tambah-tambah tapi tak kapanden tak do tambah ada samuin tak kosong. Tidak ada lain sama angin kemari. Yo jadi yo lah lain yo nyetong ya amal ibadah dari Tuhan tando oleh satu yang duduk siko ya diyo lah tapi sabana-bana awak beraja. Dan bentuk dia model eko yang Pak Jorong kada jore nyanyian lain tantu dan jaga mos setek-setek amaku dan calik kalian seorang-seorang ku ibu dan jadinya niu dan nak maja gitu ha. Leleh ketika orang tu lai serius sang maja, ketika orang lai ikhlasnya nak maja awak terima lah ikhlas betul-betul impan tak wah. Tak masuk senyak, keluar senyak tu. Tu kalah dia nak kecil-kecil boleh ha. Punya lama beda baru Pak Jorong lu. Yo jadi jual lah kok baru kok lama tu sama dia.
Ni itu tuh nak kurang kemarin mungkin tak? Ndak. Dia lebih niat ke orang kau ndak pandai baca Quran, ndak bisa binding dia tu kok nampak kemari nak baca orang. Itu syarat utama tu nah. Wah nak bini ya nak bini itu sih tak tiap bersobot je orang dia nak bini itu. Tapi tak ada nak pandai cik Allah. Tak kalau ndak si bandar semua seperti ku dulu bini ya pandai ngaji ku. Kan Quran 6 nak lo Quran dia satu antar ngajar dia orang mah. Ya dia lah ku nyolah 6 ku cik lah. Malah kek kedua saya payah sasak yang orang ni. Yalah. Kok itu ke dibahas-bahas tak selesai doh. Ang saya ni citon. Eh. Lah bapa palang petang. Baik, Pak. Baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa petang? Surah Al-Ikhlas nak. Baca lah. Ano ada, Pak? Ang amat kawan ni inyo kuku nak nyo ndak sekedar bermain-main aja nyo pengananya kuku di maka dapat peti masuk nyo kawin ni. Itu nak turun orang Jawa dah. Dar. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak. Iya kona. Pi ada cik salah. Kaja mau kerja jantung. Santai saya ngadu. Ya, Pak. Ana gala-gala dai. Tu anda kerja hanya mengaji. Iya ni tak kerja kan dapat nya. Dapat dang. Dah lah apa baca orang. Gua dah baca ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, ba, Nan tabah. ta, ba. Enggak sabar ni majang semua ko mah. Sabar gitu ang. Yo naik kateh kaji tu seketek lain. Basabar ko lah tabi basabar na jak patang ni majang ni mahal. Padahal mau duduk sekolah cari lah habis lah pik kuku yang duduk di sekolah. Patah-patah apa ni nang. Sampai bila dah bersabar? Nyo nak tu pemarai dia ke pemarai dan Pak Jorong. Niat dia elok mari Pak Jorong. Wah. Ko sajak nyo beraja joang nak aku dah lupa saya kaji nyo ananya apa tadi ko. Ang magi pengaruh buruk nyo gak ya? Tak aduh deh Pak Jorong. Inyo nama japuk dan pengen ngaji kamaring. Pak Jorong ke ku nak ke menang. Ku ada Pak Jorong lega. Yolah. Lah bersabar dah majang. Kini wak mengaji apa seketik lah ikut pelajaran hidup dan naging kang seorang leleh yang. Jadi kama beko nagari kang tampu tolong ambil pedoman ana dan kicik koko ha. Pokoknya ateh nama punya orang jangan diambil. Maliang mo leleh dah dai. Mau ni ang. Ada orang hilang yang. Nak dua Pak Jorong. Saya boleh punya dosan nak awak, punya orang gaib awak. Kalau seandainya ndak ada awak minta izin, tak boleh ambil tu maliang nama. Ingat tu kama nagari ka ditampuh. Kan cuba-cuba maliang tak? Pak Jorong. Kok sana terlongsong tambiknya bah Pak Jorong. Tambik. Iyo. You kok sendela tambik dia awak. Jantan ke orang tu dia minta maaf ke orang tu. Tu nak resuk ada. You kok seandainya dia minta maaf awak mengaku salah awak tu biasa deh. Kalau yang maafan orang tu mah tu biasa saya ya, kalau ndak nerimonya beko bae Pak Jorong. Kalau ndak menerimanya. Iya. Ketika awak lah mengaku lah wantan barang awak ambil tu kenyo liat. Ke Tak salah awak dah. Sore awak deh. Oh nak badut Jorong. Ya. Kan boleh kan lah boleh kecil mau minta nak mau lawak akui ko tapi nak mau limo tu lah punya awak. Iya Pak Jorong. Ayolah. Untuk hari kini ko sampai siko saya lah raja dulu deh. Apa-apa di rumah kajian tadi petih. Ndak gagok tapi lah panek-panek apa. Abadar. Lah. Kayu dah tapi asal yang. Ring. Tambah-tambah nak bersabar dah. Kini pulang lah dulu. Aku bantu lah kurang-kurang sorang-sorang. Apa mandi yang kita. Pulang lai. Mandi pulang lai. Raja di rumah deh. Ya, Pak. Mana pulang lai? Tu je Pak Jorong. Jul lai. Mendengar ceramah Pak Jorong tadi Bahasa ceramah tadi kalian masih sepanjang. lain masuk Pak Jorong. Alhamdulillah nah tu lai. Dan jarang. iyo.
Dan takut berdosa Pak Jorong. Sialah orang tak takut berdosa. Dia takut dia tak berdosa ah. Ya masalah adalah tak ambil ayam orang Pak Jorong. Ayam orang. Ya. Iba cerita tadi kau sandai lah tambik dia ang piantang ke rumahnya li. Tu minta maaf ang mengaku ang salah. Kalau nak namanya menerima, itulah sah punya awak lah. Tak ada apa bare deh. Dan tak takut berdosa Pak Jorong. Dia jual sama aliang ayam orang Pak Jorong. Daging Pak Jorong Pak? Gini Den. Ya. Tak bisa deh. Tu dia yang berdosa tu buat satu dosa dia nama nak. Tapi yang ni ang nak mengaji kemari nak cari palu tu ang buat dia adik. Tu nak main Pak Jorong nak mau dah. Dia nak nyo dia nak nyo dosa dah. Ang tamu isa lah ulang tu ang gila ayam tu nak namu himo tu lang tu ang nama nak. Oh. Ya daging Pak Jorong deh. Ndak dia nak nyo dah. Ambil Pak Jorong. Indak berdosa dah meko. Pepelang pula lah kemaki makan ayam ngah. Untuk dia sentuh. Itu biar kalau seandainya lah minta maaf kau ulangnya tu mengaku salah hang. Nak namu yang menerima tu tak salah wak dah. Betul dah Pak Jorong. Ya sonyak Pak Jorong. Ya pelang mandi dah itu bagi makan ayam ah. Ayam lah agak gadih. Kok kadi jual. Tulai gak tinggi ya dan gini nak ah. Tu pembali-bali tembakau juga kopi juga lo cawan. Siap lah di balai calik lah. Jual tu lah. Gak siku ya dia. Ayamnya. Itu siku lah dah. Kemalanya baraga ayam tadi. Tapi kok cocok kok tak baraga kau deh. Tadi tersawak pintu kandang tadi. Nyoba dia bilang Dan tak takut berdosa Pak Jorong. Dia jual sama aliang ayam orang Pak Jorong. Astagfirullah. Kok siali tadi ni kerajo kau mah. Yakin ni siali tadi kerajo dah. Tadi. Hei. Ang kerajo ni. Tadi. Tadi. Pak Jorong. Ang kerajo ni dia. Itu mengalir Pak Jorong. Patutlah ngaku-ngaku mau menderang masalah tadi. Ayam dia ambil. Cirik sih tinggal dalam kandang ni. Tak ada ayam sikuan lah dia tu. Ya dan ambil Pak Jorong. You bakal ambil. Tapi dan lagi kecil kan dari ada lagi yang pengajian tadi tu nak menyimpan hutang nama tu dah. Ada simpan tu dia nak kakui Pak Jorong mah. Dan jual. Jual? Iya. Bagus jual. Tak terangan kacak Pak. Ndak takana kacak Pak Jorong tadi. Daging Pak Jorong deh. Ndak dia nak nyual dah. Ambil Pak Jorong. Indak berdosa dah meko. Pepelang pula lah kemaki makan ayam ngah. Wah. Takana Pak Jorong. Ada kakui Pak Jorong. Ada lagi Pak Jorong tu nak main lima dah. Dia tu malah dia menyangkut so itu ayam dia nak ambil. Dia dah tak jual apa ada lagi nak salah Pak Jorong. Niat kan elok niat. Niat elok dah Pak Jorong. Tu kandang cirik sih tinggal dia. Nampak Pak Jorong? Ngah pitih dah. Habis Pak Jorong. Nak tinggal enggak seketik dia. Habis sesado pitih. Sialah nak salah dia. Buat dia nak salah, dia nyu nak salah.